Okay, saranan kepada orang yang skeptikal dengan kelas free jam terbang. Macam saya dulu lah. Orang yang betul ke kelas ni free? Tak, dia macam was-was tau. Was-was Silvanas. Was-was sangat. Kejap lagi apa dia nak suruh aku beli? Kejap lagi apa nak suruh aku beli? Biasanya macam tu. Sebab macam tu. Bila kita kata, okay, you nak pergi next level, you kena macam ni. Alamak, ya ke? Tapi saya aja sampai siap kan? Jangan sampai siap. Tapi saya ada promote barang juga. Promote is something else. Promote is something else. Tapi kalau bila dia memaksa tu dia dah lain. Memaksa ni maksudnya nak belajar juga. Kalau nak siapkan baju ni, you kena macam ni. See, dia ada. Orang yang tak tahu tu dia akan follow lah, kesian lah kan. Kadang kita beli benda yang kita tak perlu. Kita tak. Sebab orang tu masuk kelas free sebab nak baju tu. So kami ilmu kami deliver lah. Kami deliver. Bila deliver, orang lain lah. Bila deliver dia ada something else yang dia nak daripada you. So macam jalan teman tak ada. Okay, kita macam ni. Okay, faham tak semua? Okay lah macam tu kan. Jadi kita faham. So kalau siapa tak faham boleh tanya apa semua kan. Sebab dia orang dia tak nak, dia tak layan. You tanyalah 10,000 kali, dia tak jawab. Simpan soalan ni untuk kelas bayar gitu. Yes. Dia kata kalau you nak, okay, you nak lebih faham. Ayat dia, kalau nak lebih faham, okay, join kami. Dia macam tu. Ni ajar saya separuh tu. Orang yang brand colour hijau akan beli lah. Jadi bila saya kata, sampai habis, betul ke? Itu skeptikal sangat. Sebab saya dah kena banyak kali. Sangat banyak kali.